Macam tak ada lah. Pada tahun tak ada lah pula. Allah jauh. Bagi senang ikan nak nafas. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke Kirin Outdoor YouTube channel. Alhamdulillah malam ni kami ada camping lagi dekat Tanjung Malim. Kita dinner dulu sebelum masuk campsite. Selalu kita dinner dekat campsite. Hari ni kita dinner dekat luar dulu sebelum masuk. Okay, stay tune. Jumpa sekejap lagi. Assalamualaikum. Dekat area Rawang, hujan. Menantikan sahabat kita lagi seorang sampai. Tapi nampak gaya dia macam ni dah sampai. Ni dia dah sampai. Ni idea. Jom kita gerak. Hujan dah ni. Mana tu Ayu sudah apa je? Ayu tak malah WhatsApp langsung. Ha. Siang kat dia lah. Nak tanah Hujan ni. tu cakap dia kalau hujan apa gerak je lah besok. Tapi dia dah tak baca WhatsApp lah. Asalnya. Ha. Jom lah kita jalan. Jom. Okey, itulah member kita, Aidil Anwar. Dia content creator dekat Facebook dengan TikTok. So minggu ni kita camping dengan dia. Dan ada lagi seorang sahabat. Yang sahabat seorang lagi dia naik motor. Okey, kita gerak dulu. Assalamualaikum. Hujan daripada maghrib Macam lah sikit pasal kemah. Lebih kurang 43 minit lagi kita akan sampai campsite. Dengan hujannya kali ni. Daripada KL tadi tak hujan, sampai sini hujan pula. Alhamdulillah kita dah sampai masuk road dalam campsite ni. Jalan insya-Allah semuanya bertar sampai ke tapak campsite. Alhamdulillah sekarang kita dah nak masuk ke dalam campsite. Hujan pun dah renyai. Nanti pergi ambil dia kot. Kalau ni siang dia kan, kita pergi ambil dia kot. Tu pura belakang. Assalamualaikum. Sini ya. Okey, parking dulu.
tahu tapak kemah kita kat mana, kat sini. So kita nak pasang dome shutter kat sini. Mari. Hujan. Dan dia hujan balik. Yang kena berhenti lah tadi. Hujan balik. Tapi taklah lebat, renyai je. CEO sini bagi tahu dekat sini dah dekat 2 minggu dah tak hujan macam ni. Tadi minggu ni dia bagi hujan tadi memang lebat, dia cakap siap angin sekali. So adalah pokok dengan ranting tumbang. Macam mana sampai dah. Dan kita datang hujan. 2 minggu lalu tak hujan. Hujan tak hujan, camping tetap on. Sebab kita dah sampai. Dia pakai kemah apa? Oh, Black Dog Yelah, Aidil kan peminat Black Dog. Sama lah, gini pun manual dome ni. Tak apa, lambat janji dapat pasang dengan baik. Masuk kan? Kalau macam ni nak pijat tak apa dah, sebab ada ground sheet. Itu dia ni tem motor camp. Waalaikumsalam. Tem motor camp. Disambut oleh Aidil. Dia punya sahabat. Napo lepas kubur napo tu. Napo ya kat kubur tu. Betul lah. Apa tu napo? Nama tempat? Nama tempat buatan band je lah. Pasal air. Rosak. Okay, alhamdulillah settle dah kemah. 2 jam pasang. Saya duduk tapak ni, Aidil duduk tapak sana. Dan ada 3 motor camp join dengan kita sekali untuk camping kali ni. Sajalah setakat ni. Untuk malam ni hujan pun dah berhenti dah, dah beransur pelan-pelan hujan. Kita nak beransur tidur. Kita jumpa esok pagi insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari kedua kita dekat titik gantung campsite. Macam ni lah view dia pada siang. Waktu siang semalam saya sampai gelap, memang tak nampak apa-apa. Kawasan ni harap lampu ni je ada. Plug point dia 7 malam 7 pagi. So sekarang ni saya masih dengar lagi bunyi generator. Sebab sini dia pakai generator. Generatornya tak mati lagi, maknanya CEO memang setting 12 jam. Tunggu minyak tu habis kot baru dia mati. Bersama sahabat saya sana, Aidil Anwar. Dia camping dengan saya lah minggu ni. Kemah dia kat sebelah sini. So total kita camping minggu ni 5 kemah. 2 motor camp, 3 motor camp, 3 motor camp dan 2 kemah untuk family. Kemah Aidil, kemah saya. Minggu ni saya pakai dome shutter dengan hexagon. Saya dapatkan dome shutter saya dekat hexagon. So macam ni lah pemandangan ni dari dekat. Dan sahabat saya Fairuz duduk kat belakang ni.
Ni abang untuk camp Pak Airus 59 abang. Dia RM59 je. RM59. Kat sini view dia lebihkan kepada dusun lah, pokok dusun. Kita masuk daripada sana depan semalam. Dan titik gantung ni dia ada 2 side. Satu side ni dekat chalet. Ni kita orang duduk ni, tapak ni dekat dengan chalet. Chalet dekat sana. Tapak kemah kita kat sana. So kita akan nak masuk je tapak ni, kita akan lalu jalan ni. Lalu jalan ni terus pergi ke sana. Kereta boleh pergi sampai sini lah. Kat sini saya tengok lebih kurang 3 ke 4 tapak lah untuk set up kemah. Dan ni chalet dia. Chalet dekat sini. Toilet dekat sana. Dekat sini ada sinki. Dekat tepi toilet pun ada sinki. So inilah view dia. Minggu ni tak ada orang kot. Minggu ni dengar dia beritahu CEO kampus tak ada. Hanya kita orang saja. 5 kampus, kita orang saja. Kita ambil tapak yang dekat sana tu. Ni view sungai dia lah. Dan dia ada gazebo juga. Sewa gazebo, kadar gazebo ni ada harga dia. Memang cantik guys. Pemandangan dia memang cantik lah pagi-pagi. Pun dekat sini tidur boleh tahan lah, sejuk juga lah. Sebab saya pun tidur malam tadi tak pakai kipas pun. Terpaksa selalu tidur tak, saya tak berselimut tidur. Saya memang tak suka selimut, tapi malam tadi memang kena berselimut, memang sejuk lah. Hujan lah semalam, kita orang sampai hujan. Hujan daripada maghrib, CEO cakap. Saya sampai pun lebih kurang pukul 10 lebih lah. Pun masih hujan, tapi rintik-rintik je lah. Ni chalet durian, chalet manggis. Okay, semua. Dah sarapan pun dah sudah. Sekarang saya nak mancing lah hari ni. Kebetulan sini boleh mancing, kita mancing. Sebelum tu kita cari umpan dulu. Kita cari cacing dulu. Jom. Tarik banyak tapi tak jumpa. Yang kawasan sini pokok banyak akar lah. Ya. Cacing pertama. Bukan ikan pertama kan, cacing pertama. Cacing dulu. Alamak, fokus pula. Cacing kedua. Cacing kelima. Ini betul-betul jackpot ni. Oh, macam ni seronok setempat jaga rumah kita orang nak cari rezeki. Dil, kita orang mancing kat sana. Cacing hasil kita dapat tadi. Saya cuba nasib kat sini mancing kan. Si Abang Fairul dia expect kalah. Saya expect dapat sebara pun okey. Besar-besar 5 jari. Tapi kadang-kadang sungai macam ni baung ada. Ya, baung memang ada. Bahaya lah. Licin lah. CEO tu cakap kat sana boleh dapat kelah dengan sebarau. Kita try lah. Jalan pun kena ngengkang. Baik macam ni. Unik. Jom. Allah, jauh. Bacat. Ni kawasan bacat lah. Mana bacat ni? Dah. Dia buang. Dia tahu ke mana? Dia nak jumpa bapak dia tu. Tu cek kaki tu. Kita cari pot lain. Hai. Ikan tilapia pakai paste adabi. Senang je, sapukan je rata-rata. Satu ekor ni untuk satu pes macam tu. Bergantung pada saiz ikan.
Kalau besar macam ni macam kena tambah lagi satu. Kejauhan. Biasa tak ada balut dengan daun pisang pun, kebetulan ada. Kita lapik daun pisang kat dalam dia. Nak bagi senang ikan nak nafas. ha 10 berapa 8 minit. 75. Sejuk air dia. Habis sejuk dekat batu tu lagi. Kat sini untuk dewasa selesai. Air dia paras-paras dada. Kat sana je untuk kanak-kanak. Tapi air kat sini laju dia. That's why Cik O letakkan tali. Kita park pada tali. Behal rendam sini dalam sejam, lepas tu makan. Sedap. Baru semua jadi selera. Jadi. InsyaAllah kalau makan sekali nak lagi. Kalau makan sekali nak Lagi. Allahu Akbar. Campur pula dengan apa ada gulai masak lemak. Ayam masak lemak cili api. Marilah kita. Ni apa ikan masin talong. Oh ya. Padu. Hujan gitu lah. Jadi momen-momen terjatuh tu. Tahu tak ada lah pula. Kita orang cari apa yang dia nak fikir. Maaf, ada ni nak mancing pula malam-malam lagi nak try. Tadi siang kita try tak ada hasil, tak mengena. Langsung tak mengena. Dia tak boleh kumpul gini. Dia cakap try malam. So kita try malam. Sampai dekat tong tu lah. Bila tu set. Boleh balik dulu tak? Betul lah. Kat sini je bang kan. Oh ni sedap ni goreng apa ni? Goreng garing. Betul. Dia tarik. Tarik ya? Dia tarik. Bang! Kamera! Ada! Dapat ke tak? Lucu, tapi ada dia macam ni. Ini tadi. Dapat je. Jadi Allah betul. Saya kopi. Air kopi. Okey. Air kopi air masak boleh. Air buat air kopi. Allah Akbar. Macam tak adil lah. Beberapa tim 5 orang tengah menjala. Walaupun air keruh, tapi diorang ramai tak apa lah. Seronok ramai-ramai. Selesai dah untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa malam esok. Malam ni malam terakhir. Alhamdulillah tak hujan malam ni. Assalamualaikum. Selamat malam.
Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari yang terakhir kita dekat titik gantung campsite. Hujan dah. Hujan daripada pukul 4 pagi tadi sampai sekarang. Tapi air tak keruh saya tengok kat sini. Air dah cantik lah. Tak semalam hujan, air keruh. Mungkin lah pukul 3 pagi ke 4 pagi tadi air dah okey, dah normal lah. Tapi hujan tak berhenti. Masih lagi renyai-renyai. Mencabar sikit lah pagi ni untuk ngemas kemah. Nyala! Awal lagi. Oh, ada? Dapat? Ada? Bye, mandi. Sekarang dah berhenti dah. Pada renyai-renyai tadi dah berhenti dah. Saya fikir juga nanti kan nak kemas kemah, kalau hujan tak berhenti jenuh nak kemas kan, nak keringkan kemah lagi. Hari cuba mula nak tegak balik. Harap-harap dia tegak lah tu sampai ke kita kemas kemah. Walaupun kita nak sarapan pagi ni. Tapi memang dekat sini tidur berapa sejuk ni. Mungkin lah hujan tu salah satu daripadanya. Bertambah-tambah sejuk lah. Oh, panas. Cikgu, mandi dulu lah. Alhamdulillah settle dah camping kita. Di 2 hari 2 malam di titik gantung campsite. Sehingga kita berjumpa lagi di next episod akan datang. Kirin Outdoor YouTube channel. Assalamualaikum. Bye bye.